Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag hashtag cari jaga kereta. Ya, sekarang contoh. Jadi hari ini kita ada satu contoh, apa itu low arm dan juga dipanggil yang ni Tyro N. Okey, panjang sikit kena tarik nafas. Okey, yang ni dipanggil Tyro N. Okey, ini Tyro N. Maka yang kat dalam ni dipanggil Red N. Okey, ni dipanggil Red N. Jadi untuk abang-abang, kakak-kakak sekalian, untuk mereka-mereka yang punya kenderaan yang memang punya lower arm, okey. Ini adalah sejenis lower arm. Okey, untuk yang ni memang mungkin boleh dapat kategori penjimatan, sama ada menukar boost ini. Ini dipanggil ball joint. Okey, so ball joint yang ni memang boleh tukar sebenarnya sebab dia ada clip. So memang boleh ada penjimatan. Boleh tukar bush dan boleh tukar bush. Namun untuk kategori yang paling senang adalah menukar seketul. So seketul ni pun tak mahal mana, lebih kurang je kalau nak tukar bush ni, tak ada masalah. Okey, ini adalah model Nissan Grand Livina. Jadi good luck brother and sister, selamat menservis kenderaan. Untuk mereka-mereka yang dengar bunyi kokak-kokak pada bahagian bawah, alignment lari, okey, selalu lari kiri kanan, pusing steering, ada bunyi kek-kok. So inilah dia kategori suspensi yang perlu ditukar. Jadi good luck brother and sister, selamat menservis kenderaan anda.